Dia arah tanah untuk tumbuhkan pokok, tanah akan tumbuhkan pokok. Dia arah awan untuk turunkan hujan, awan akan turunkan hujan. Dan dia boleh arahkan syaitan-syaitan untuk menjadi tenteranya. Dajjal telah diberi peluang oleh Allah untuk menguji umat ini. Sebab tu umat ini diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ujian dan fitnah yang Allah bagi kepada umat terdahulu dihimpunkan kepada umat akhir ini. Dahulu kala sebahagian umat Allah uji dengan wanita, ada pada umat akhir zaman. Dahulu kala sebahagian umat Allah uji umat itu suka di antara satu sama lain dengan satu jenis. Allah uji umat akhir zaman bukan satu jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Dahulu kala ada satu umat Allah uji mereka dengan kemewahan bangunan dan tempat tinggal. Umat hari ini pun Allah uji dengan kemewahan, bukan saja tempat tinggal, ada dengan kenderaan sebagainya. Allah himpunkan fitnah di akhir umat akhir zaman ini. Kemudian Allah buat mai raja fitnah, nama dia Dajjal.